Lepas tu kalau dah makan tu, tengok anak. Jangan anak bergaduh. Tapi kalau aku lah contoh, anak aku dah kena terajang sebab kejang tu, mesti aku akan refer pada polis. Yalah. Benda tu melibatkan nyawa kot. Takkan aku cakap biasa budak-budak. Kalau tak kan. Anda sedang dengar Meraja Podcast on Spotify, host number 1 Haiman Milo. Aku Pepe. Halo Moja. Ada modal. Kasih cai. Ada modal kasih cai. You are listening to Meraja Podcast on Spotify. Don't forget to like, subscribe and share. Kasih cai. Let's go. Wow. So kita Raya dah habis lah. Raya dah habis. Tapi aku tak puas hati sebab tak dapat buat episod raya loh. Aduh, tu lah man. Sebab apa loh kita dapat buat sebenarnya? Kita ada masalah sikit dah kan. Sebab aku dah beli lampu loh, lampu lilap. Dengan ketupat tinggal nak lipat je. Ya. Tapi tak lipat. Sebab apa loh? Cuba cerita sikit. Kita kena kenapa? tahu, kita hanya mampu merancang. Betul. Allah Tuhan yang menentukan. Ramai yang komen long. Sampai PM kau kata. Woi, ada PM. Bang, podcast baru mana bang? Kau mengarah pula. Tapi kesempatan ni walaupun dah terlambat, aku nak ucapkan selamat raya lah. Aku nak minta maaf kat viewer kita lah. Lama kita cuti tau. Lama 2 bulan juga 2 loh. bulan man. Dari mana kita nak mula nak cerita sebab apa kita jadi macam ni loh. Dia ada. Aku nak buka dia terlalu internal lah man. Sebab ramai cakap diorang dah berpecah ni, diorang tak Serius ngam. lah? Lagi-lagi brother yang komen ni tak habis satu episod. Fuck you. Kita masih bersama. Ramai orang ingat kita dah pecah loh. Masih steady beranjai. So kau cerita Pi, macam mana sebab apa sebenarnya? Kalau tak silap aku lah. Permulaan dia tu. Permulaan kita. Elektrik kena potong. Okay, cerita tu sebenarnya elektrik kena potong. Tapi bukan salah kami. Kau salah kita orang bukan. Salah ada owner tempat ni lah. dia Landlord. renovate lah. Salah landlord ada renovate. Lepas tu ada isu sikit Ada tentang isu meter sikit. apa semua kan. Jadi kita orang tak ada api. Kena potong selama sebulan. Ya, sebulan. Kita orang tak ada api sebab api. sebab pakcik tu kata dah seminggu 2. Lala sebulan. Sebulan. Ya. Bila dah sebulan tu, landlord ni pula pergi umrah. Tu. Dia pergi umrah. So lagi susah nak Mungkin settle. dia doakan berantai ni yang maju jaya. Lepas tu dengan fikir-fikir kita tarik kabel pada rumah aku lah. So kita tarik wire 16mm sampai sini. So api dah ada long. Api Pasang dah on ada. aircon, trip. Tu pun satu. Tukar kabel 16mm. Tukar kabel besar lagi. Pasal Terip juga. Terip juga. Rupanya aircon rosak. Kompresor kong. Selamat lah kita berancang. Income dah tinggi kan. So kita belilah aircon baru. beli aircon baru. Bincang-bincang beli aircon baru. Brand pun berancang juga. Dia merancang. Habis kau tak nampak lah tak ada aircon. So aircon baru. So tempoh tu berkurang 2 bulan juga. Lebih kurang lah. Lepas tu bila dah siap pasang tu, raya dah siap Dah raya. Dah raya. Oh dah raya baru siap pasang. Oh pasang. Dah raya faham semua sibuk kan. Alung buat open house. Kau bawa apa hal? For the first time in the life. Semua buat open house. Tapi kau first time dah buat open house. Mak aku selalu buat apa? Tak itu mana ada. mak Itu kau. panggil-panggil je. Itu apa hal? Itu kuih je long. Itu lain. Kau tu bodoh tak sabar. Datang-datang aku keluar rumah pi. Barang dia baru tidur. Lepas tu bangun kita nampak dia lalu. Aku saja ucap, "Oi Milo." Dia kata, "Long nak raya." Tak ada. Betul-betul mengajuk. Bodoh. Adalah aku faham pasal kau. Tiba-tiba datang kan. Sebab kau nak keluar kan tu. Aku pun terus. Ada gurau je mah. Tapi so apa ucapan kau nak ucap long? Untuk raya lah walaupun dah terlambat. Bagilah ucapan sikit long. Selamat raya, maaf zahir dan batin. Itu je. Habis nak cakap apa? Kau ada bi ucapan-ucapan? Sama juga Semayan Raya maaf Zahir dan batin kepada kita punya viewer, subscriber. Jadi sebabkan kita dah lama tak ada pi. So viewers ni super thanks lah. Bagi dia raya. Belanja lah sikit. Habis beli aircon kan. Habis beli aircon. Mungkin boleh apa super tank apa lagi? Kita kena buat social bus lah nanti. Apa tu? Sebab Sebab kalau super thanks dia potong tinggi. YouTube petang lah. Dia macam minta sedekah ni. Sedekah pula kan. Sikit lah. Duit dah habis lah. Apa dia kalau raya dia tak sedekah mah. Dia raya lah. Dia raya. Kau nak bagi boleh bagilah super tank dulu masa ni. Terima kasih kan buat siapa yang bertanya-tanya menunggu-nunggu. Mana berancang ya? Betul. Kami tak dapat menyinari puasa dan raya anda. Betul. Sebab kita orang puasa tu ada projek.
Bubur lambuk. Betul. Kita ada projek bubur lambuk pun terbengkalai. Projek jadi. Projek jadi cuma video tak ada. Video je tak ada. Video dah ada pi. Aku cakap kau video dah ada. Tu? Aku dah edit 15 minit punya video. Aku bagi brother ni. Nanti aku buat lah. Tak buat. Tak ada macam aku macam tak payah menunjuk, biarlah amal kita tersorok sikit. Sebab apa kau buat macam tu? Sebab orang tak repost pun story. Oh perancangan tu. Oh tak ambil bubur lambuk pun. Jadi kau seorang. Ada aku tak pasal. Ada seorang yang post story. Oh aku tak tengok. Tu pun budak semungkis. Tapi itulah masak dekat 5-6 jam bagi tak sampai sejam. Betul, sampai 5 minit pun. 15 minit kan, 5 5 minit. Setengah jam lah. Kita masak yang tu 100 pack 100 pack. 1.5. 1.5. 100 Batu kemas Tupperware. seorang. Kita bagi dekat pertuanan Nanding masa tu. Lepas tu bagi habis lah, memang habis. Habis. Terima kasih kepada yang datang. Tak maaf tak dapat buat video sebab video tu terlalu simple. Tapi vlog macam gitu Roman. Macam tu, tak ada nak cakap pun. Kau try post, cari cakap aku. Kau try post. Itulah vlog man. Tak ada nanti nampak ada orang minum-minum apa semua. Alah. Orang Itu pun je tahu kita lah kau. Itulah projek kita puasa tu tapi tak dapat post. Terkendala. And then apa lagi kita buat? Banyak benda kita buat sebenarnya. Tak ada lah. Jap. Jangan layan podcast 3 orang budak gemuk tu. Ini baju baru berancan merch. Ni design depan, kain kualiti baik punya. Kau tengok kualiti kain dia. Ini pula design belakang dia. Gambar beruang. Korang boleh pernah tempah sekarang dekat link bawah tu. Dah, kau sambung tengok podcast 3 budak gemuk tu. Cerita pasal rumah terbuka kau tu. Asal tu. Macam mana kau boleh terfikir buat rumah terbuka tu? Aku memang daripada awal dah planning nak buat pun. Sebab tu kau cakap aku tu nanti datang nanti buat. datang lah. Menu tu siapa yang pilih menu tu? Aku lah. Kau pilih lah. Asalnya menu dia lain sikit. Apa dia? Mula mi kari tu stay lah. Stay okey. Aku nak buat nasi lemak dendeng ke tu. Nasi lemak dendeng maksudnya? Maksud nasi lemak makan dengan dendeng padu tu man. Oh, dendeng yang Minang tu ke? Dendeng Melayu lah. Oh. Karami. Oh, dendeng. Oh, daging dendeng. Okey. Jadi bajet lari kan. Oh, Daging mahal. Daging mahal. Aku pun buat ayam goreng tepung lah. Ayam goreng Yang crispy. goreng mahal ke tu? Masih okey lagi man daripada daging. Daging mahal ke? And then siapa masak sebenarnya? Masak mak aku, bini aku. Kau masak apa? Aku masak tolong-tolong. Tolong lah. Nasi aku buat lah. Nasi. Ui, power boleh masak nasi. Nasi lemak dia aku buat lah. Power tau. Power betul lah. Susah pun dia masak nasi kan senang. Lemak susah bi. Dia masak nasi minyak elek ke. Dengan anjing kau dah. Macam. Sebab aku lelaki. Aku lebih kepada setup, apa kemas semua. Ya, lah. sebab kau seorang je lelaki ada kan. Angah kerja macam tu. Angah kerja. Angah pun tolong aku ke lah. Sebab angkat-angkat kau banyak buat lah. Sebab kalau tak ada Angah pun pisang man. Aku masa tu tengah cat rumah. Sebab apa kau cat rumah sebenarnya? Tiba-tiba dah raya baru cat. Masa sebelum raya Kau kena cat tahu, tau. raya kan aku dah tak duduk sini. Raya kan aku raya kampung. Okey. Lepas tu balik sini aku duduk pedik. Jadi rumah tu tak tercat. Kenapa tak cat bulan puasa? Kalau puasa kau tahu busy man. Busy man. Okey, lepas tu Jadi macam nak nampak vibe gempak sikit lah. kau cat lah. Sebab sebelum tu kenapa aku tak cat, aku macam colour dia okey biarlah kan. Tapi nak biar nampak lain sikit lah, aku cat lah. Baik. Dah 70% siap lah. Tiba-tiba kaki gua bocor lah, terbelah. Yang tu kenapa kaki bocor tu? Gua tersepak besi lah man. Kalau kau tahu dalam bilik air kan ada besi yang jaring. Flow trap. Flow trap tu kan. Tutup tu. Aku punya besi. Dia terbuka. Aku memang buka, aku bersihkan lantai. Oh. Atau aku tenyir-tenyir lantai tu, kaki aku terlajak tau. Tiba-tiba berkicap kat situ. Sakit. Aku ingat sikit mana pun terbelah kaki aku. Itu yang pakai stokin tu. Okey dah. Pedih you. Pedih man. Lama aku jenis sila aku ada keturunan badang. So, Aku masih okey sikit lah. boleh tahan lah. Masih okey. So, lagi. makanan habis lah semua. Habis man. Apa masalah kau? Seronok ke nak buat lagi ke tak nak? Bagi aku open house dia biasa lah. Biasalah. Tak adalah seronok sangat. Tak ada seronok sangat. Dia macam benda tu dah macam buat je lah. Dia macam Oh. Tapi tahun depan buat lagi lah. InsyaAllah buat lagi lah. Itu aku tak tahu. Masa kau ada rasa penat sangat tak nak buat dah ke apa ke? Buat rumah terbuka mesti penat punya man. Mesti penat. Dia yang buat lagi penat sebab kaki. Kalau kaki aku okey, Oh. Tak payah sangat lah. tak ingat sangat. Faham. Sebab tu ni lagi satu yang buat aku letih. Sabar. Ini yang buat aku Apa letih. lagi lah? Aku macam kita bagi kad jemputan. Aku tak tahu pun waktu yang tulis dekat kad jemputan tu sebab bini aku yang buat. Dia punya Okey, tu aku hantar. Tiba-tiba aku tak tahu yang dalam tu pukul 12. Dalam pukul 12 aku masih basuh kuali kat luar apa. Okey, faham.
Kawan gua jadi tak masak datang. Pukul 12 dah muncul aku. Anjing. Dah lah bos siap pergi kari. Oh, ya. Kau kena baca long. Orang jadi parti masa dia lain long. Kau bukan tempat masa. Kau lebih pada jom cepat-cepat. Kan kita kena makan dulu kat tempat lain. Tapi tu aku kesian nanti. Korang dapat makan semua? Dapat rasa? Dapat semua. Dapat. Kenyang sangat tu masa tu long. Sedap tu ayam kau yang goreng. Hey. Dia siap tapau daun kunyit Rumah Raja tu. Oh ya. Tapi okey lah. Perjalanan semua okey lah. Habis pukul apa habis? Ikut 9 detektif lah, ke tak? 9. Sampai malam kau buat? Sebab tu aku tak expect. Aku kan cakap petang sampai malam. Kau awal sangat. Dah pukul 12 tu. Dekat dia tulis. Yelah, pukul Man. 3. Tak, dia tulis kau 12. Kita datang kau 1. Okey kan? Aku lupa nak WhatsApp lah. Macam bini aku dah suruh inform. Bagi waktu aku cakap kawan kau suruh pukul 3 kat atas. Kau tak cakap kawan-kawan dia datang ni. Kalau tak kita orang ikut datang dengan kawan-kawan dia. Tak payah. Tak payah, semua dah kahwin. Tapi kau macam mana pipi pula? Pipi Pipi lah. macam Pipi mana, pernah Pi? besar kat pernah dia. Tak Oi, ada. besar. Aku, Oh, house terbesar. Dia pergi tak? aku malas. Aku tak ada kat sini, Man. Aku lupa. Dia pergi tak? Tak Aku pergi bawa Dia dah balik. balik dah. Oh. Dia buat hari aku bawa balik. Man, kita drive jauh-jauh, Man. Tahun ni rumah aku Rumah Milo. Along tak ada datang. Senang cerita. Kau buat raya kedua kan? Bukan. Aku buat hari Sabtu. Yelah, raya kedua lah. Bukan raya dia minggu pertama. Raya kedua hari Selasa. Oh, aku tak ingat lah. Kau Sebab kena tahu. kau balik hari Rabu, baik. Aku first Adana. So Ya. banyak rumah. Okey. tak apa, tak apa. Kita Boleh faham, terima lah. Kau mesti nak collect apa? Jagi ambil. Aku dah bawa. Aku itu hari nak bagi. Tapi tak apa, tak payah cerita lah. Jadi aku banyak lah bagi. Tak payah cerita lah. Jadi aku banyak bagi rumah-rumah luar apa semua lah. So Pi, kau masak apa sebelum ni? Kau tahu aku lupa dah. Aku sebenarnya tahun ni aku banyak relax sikit lah. Pasal hari Jumaat tu aku pergi mancing. Okay. Balik pukul 5 pagi. Lepas tu aku dah penat. Tak cukup tidur kan. Aku cuma bakar ayam je. Yang lain memang Ajo dengan bini aku yang uruskan. Oh. Macam masak-masak lagi bini aku dengan mak aku lah. Ni kau gunakan orang lah akhirnya. Tak gunakan Jadi aku. apa je yang tu. Dia jenis kira kategori dia bagi sedap sikit. Suami tak boleh pakai. Dia letih mah. Apalah hari guna bini Betul. kan. Tapi dia banyak kan menu dia. Banyak. Siakap masak apa? Asam pedas Untuk tengah hari siakap masak asam pedas. Asam pedas. Rendang Minang. Ui. Rendang Minang gua masak kayu api tau. Selamat 6 jam belum. Tapi dodol tak ada tau. Dodol tahun ni putus ah. Dia jual dodol tapi tak ada dodol. Sebab last keras. order ngam-ngam habis. Lemang pun lemang orang dia ambil. Bukan lemang dia. Lemang tu kita dapat sponsor daripada Wan Nas. Nyak kan Alhamdulillah, syukur nikmat Tuhan lah. Tapi Kawan-kawan yang tak kira-kira. Macam masak lauk apa semua tu biasa. Dia luar biasa macam Maggi ketam. Itu pun tak datang. Buat malam. Aku ada bodoh kat sini. Ya, aku ada kat rumah mak aku. Lepas tu aku balik. Oh, malam tu kau balik Tak ada, lah. aku buat Maggi ketam tu untuk budak kampung je. Macam benda tu nampak macam simple tapi memuaskan bila makan tu. Ui, kau bungkus banyak oh ketam oh. Ha, ketam dia. Sebab tak ramai datang. Milo kata bungkus lah nak buang sayang mahal. Aku bungkus lah. Sebab aku tahu Haji suka makan ketam. Itu apa aku yang pertama lah untuk budak kampung. Lepas tu ada apa kedua. Kat rumah mak kau lah. Mak aku berapa kali buat? Kali kat. Aku memang setiap tahun aku cakap mak aku sekali lansam. Lepas Repeat tu sekali memang, langsam. memang padat Panggil gila. semua. Cuma tahun ni dia agak teratur pasal aku dah. Kau datang pukul sekian, kau datang pukul sekian. Jadi tak terlalu pack satu masa kan. Macam mana kau bagi tu? Macam mana cara nak bagi tu? Aku tak faham tu. Kau dah set lah, kau contoh lah. Belah mentua aku datang tengah hari. Kau bagi tahu berapa tu kau hantar pukul 2 datang pukul ni. Contoh pukul 1 contoh kan. Aku hantar kat orang Pedik pukul 8 malam. Aku hantar kawan-kawan aja pukul 3 petang macam tu. Jadi dia tak putus tapi orang ni boleh dikawal lah. Sebab macam aku buat macam tu, aku tulis start daripada pukul 3 sampai pukul 11. Aku hantar semua macam tu je. Tapi biasanya orang akan datang contoh lah, kalau kata start pukul 3 sampai ke 5, orang akan datang area pukul 4. Jadi time pukul 4 tu kau sesak. Ya. Jadi kau susun masa supaya nanti orang datang, ni orang balik, orang baru masuk, orang balik, orang baru masuk. Jadi kau tak penat sangat lah. Tapi aku tahun depan man, aku memang pasang kemah depan rumah aku. Oi, mantap lah. Boleh long. Pagi ramai punya kan. Ha, Lepas tu aku akan cakap datang je pukul 12 kau datang. Jangan Sial, pukul tak mati 12 betul lah. datang pukul 3, pukul 12 datang pukul 12 kan. Aku akan buat macam tu. Tahun depan kalau nak minta tolong apa boleh, bagi tahulah. Aku tolong Milo masak nasi minyak apa. Aku tak suka susahkan kawan. Aku Lah, nak benda aku kecil buat rumah je. terbuka, kawan datang makan je. Macam aku pun aku bakar ayam ada Wan tolong, Is tolong. Lepas tu kalau dah makan tu tengok anak, jangan anak bergaduh.
anak kau pukul orang ke bang? Menangis anak kawan tu tau. Kita tak tahu. Benda tak dijangka. Aku mana boleh jangka benda macam tu. Anak dia jenis memang macam assassin tu. Dia senyap. Tapi kau kena faham, atuk dia komando. Kau cakap cucu askar. Cucu askar. Kau kena Kalau faham. aku tahu aku dah tepis selalu. Kau pun tengah tengok sheriff. Kau tepis. Tapi tak disangka lah. Kalau kau anak dia kan jenis macam dia kecil-kecil macam ni. Lady, Jenis nampak macam lambo guru-guru macam tu. Memang tolak bang. Itu normal budak lah. Kau macam, uish, ganas kat dia ni kan. Tapi Raja ayat dia biasa tu budak. Aku nampak dah ayat tu. Aku tak suka ayat tu. Tahu kenapa? Bila Raja kau macam babi kelakar ayat tu biasa budak tak boleh biasa. Tapi kan? cerita pasal orang kata ayat biasa budak-budak ni kadang-kadang term ni dipakai oleh macam contoh lah kau tahu anak kau perangai dia macam mana kan. Suka buat sepak. Contoh buat sepak masuk bilik orang contoh kan. Kau patut kau didik anak kau jangan masuk bilik orang sebelum pergi rumah terbuka kan. Diorang kadang-kadang budak sekarang ni lain macam tu. Macam baru-baru ni semalam kalau kau ada dengar kes yang budak tendang dada. Yang muntah-muntah tau. Aku borak dengan Hakim, dia kejang man masa dia tendang tu. Siapa kau kenal ke? Aku tak kenal sebab aku tanya Hakim anak siapa aku cakap tak kenal. Hakim mana? Hakim no. Tak kenal. Hakim Lola. Okey. Dia tak kenal. Hakim kata budak tu jack dada. Budak dia jampat tu. Turun macam ni weh, kejang. Dia sekolah mana? Lubuk ke apa? Tak, dia datang masjid semalam. Kat masjid. Semalam. Yang dalam grup tu. Perangat tu yang kat masjid tu lah. Dalam umur masjid. Berapa dengan umur berapa? Dia budak dah jahanam, dia sepak budak umur dah jampat. Jadi kau sebagai ibu apa? Kau tahu sikap anak kau. Kau tipu lah kau tak tahu. Anak kau lasaknya jadi monitor, jaga, pesan. Dah jadi kes polis dah long semalam. Jadi kes polis. Aku tak pada boleh 18. Dah jadi kes polis. Jadi sayang budak tu muda. Andai kata contoh. Tapi kalau aku lah contoh anak aku dah kena terajang sebab kejang tu, mesti aku akan refer pada polis. Yalah. Benda tu melibatkan nyawa kot. Takkan aku cakap biasa budak-budak. Kalau tak kan. Jadi mungkin ibu bapa boleh monitor. Kesian. Macam tu jadi kes macam tu bahaya. Kalau macam anak kita yang buat macam tu, kau redor serah polis lah? Aku sedar. Kau boleh serah kan? Dia kena belajar apa yang dia buat tu, apa akibat atas perbuatan dia kena tanggung. Kalau kau backup benda yang dia buat salah man, dia akan buat lagi man. Gua jack dia punya Aku dada. kalau anak aku jet orang macam tu man, aku akan jet anak aku kat situ. Nampak jejak tu Aku dua-dua jet kejang. Dua-dua kejang. Siapa ni? Nak report siapa ni? Siapa nak report siapa? Jadi sebagai mak bapak kita tunggu dua-dua okey ya. Salam. Dah settle lah. Settle. Anak aku kejang juga apa? Semalam bahaya. Tapi budak-budak banyak macam tu. Datang rumah orang, tengok bilik orang tu buka, dia duduk depan pintu. Ada kes macam aku pernah kena 2 tahun lepas. Amari makeup aku terbuka semua. Nasib baik tak ada barang hilang. Kau masuk terbuka dah? Dah terbuka. Tapi tak tahu siapa Tak punya tahu. dia. Aku cakap weh bahaya Aku sial. cerita pasal budak-budak ni. Rumah pimpin pun ada kes juga. Asal. Jangan. Tapi tak boleh cerita lah benda tu. Dia eternal lah. Itu kecil punya hal lah. Saja bagi kau tergantung Itu. sikit. Tapi betul lah. Sekarang, aku kalau biasalah budak-budak macam kes yang semalam tu. Biasa. Dia punca. Dia dah berkejar-kejar dalam masjid tu. Dia bergurau-gurau. Lepas tu tak macam mana boleh jadi macam tu kan. Jadi kita jagalah. Mungkin risau. Kita tak nak benda-benda macam tu jadi. Contohlah anak Aiman itu tolak kan. Kalau terhempas kepala kat lantai kejang dah satu hal. Betul Aku tak? nak buat. Aku tak tahu kalau macam anak kita terbuat. Kita tak tahu. Kita tak alert kan. Tiba terbuat. Apa kita boleh buat? Wish, tu berat tu man. Aku rasa maaf tak lekang benda mulut kau. Itu lah. Kan? Dia Kita tak... bagi aku macam mak bapak yang datang berdua, jangan dua-dua makan sekali. Tak, bagi Kau aku ni lebih nak kena gaku sebenarnya. Bukan. Ini standard bagi aku supaya seorang makan, seorang perhatikan anak. Tapi ni macam anak tu biasa. Kau nampak biasa. Relax memang. Tiba-tiba dia bertindak luar arah. Dia tiba-tiba. Kau faham? Bukan kau dah tahu dia akan pukul. Sebab tu budak di bawah pantauan keluarga kan. Pantauan orang tua. Itu aku cakap. Jangan dua-dua tak pantau. Tapi tu bagi aku tu kena buat macam tu lah. Kau dah pantau. Tapi dia... Kau mana sempat tepis bro? Sebab kau tengah makan. Nanti dia kena tepis. Kalau kau makan, kau boleh buat Anas. Jadi kalau kau seorang makan, seorang jaga, kau boleh tahan. Okay. Tentulah ya. Mana boleh Tapi duduk makan. aku makan dulu bina aku makan. Seorang kena makan, seorang jaga. Sebab anak aku kan jadi suka mengisai. Anak aku pula dia perangai dia suka mengisai. Dia tabur ni, tarik meja, tarik kursi. Dia tarik kursi kau tak pasal. Vape kau jatuh kau jumpa? Vape kau jatuh? Tahu. Kat belakang sampai vape kau Satu jatuh. hari aku cari dah lah. Aku dah sampai. Ada orang pakai sama ke? Kena curi ke? Vape dia yang isi tu jatuh. Aku tak nak bagi tahu halo kata. Biar Siapa lo. yang tu kat kau? Anas. Lalu aku cari. Oh, ada bawah sofa. Sial tu cakap.
Sial lah. Rahsia-rahsia. Budak tak ada jangka lu. Memang sebab tu lah kena pantau. Bodoh. Sebab tu aku cakap kenapa kena pantau. Budak tak ada jangka, Man. Memang budak kau tak boleh tahu apa dia fikir. Sebab tu kena ada seorang alert, fokus kat dia, seorang makan. Jadi kalau tak nanti kau mesti akan ada isu punya. Tunggu anak kau besar. Aku tunggu. Tak, aku kalau dia besar pun, Man, aku akan bagi bini aku settle dulu. Ataupun dia makan sekali dengan bini aku. Orang dua dah habis makan, bini aku tengok aku makan. Nanti aku buat apa kat rumah aku nak jemput kau dengan BP. Aku letak balang kaca situ, aku biar. Itu saja. Itu saja bagi anak. Kalau kau tengok kan, masa kau orang ramai anak-anak pun, anak-anak aku pegang. Kau Yelah. cakap janganlah pergi sana. Ada tak kena nanti tu. Duduk je lah sini. Tapi betul lah, kita kena pantau. Kau ni kena kita. aware awal. Kau kena agak ni kalau kena ni. Macam budak-budak kau tak jangka macam barang kan. Weh ni lepas capai ni. Tak adalah, tak capai lah. Mesti capai je. Anak aku tak boleh. Anak aku memang suka ngisai. Kalau dia tengok barang-barang macam ni, oh cukup. Sebab tu tak boleh salahkan budak. Dia perut. Salahkan mak bapak yang makan dua-dua sekali. Tapi cerita pasal rumah kau tak salah. Bukan cerita benda ni. Supaya benda tak edit balik. Tak apalah itu. Cerita je lah masalahnya. Kita tak nak panjangkan isu. Bukan, kita kena belajar. Ambil pelajaran. Masa ada orang pukul anak dia. Tak ada. Aku nak macam mana kalau anak aku buat macam tu? Apa aku boleh buat? Takkan aku nak kepit tangan aku balik? Tak, serius. Benda selesai dengan mak. Aku pun faham sikap kanak-kanak. Sikap kita ada anak. Kan? Dia biasalah waktu kena kita terkejut. Aku pula mulut jenis laser punya. Yang tu jangan cerita lah. Kan? Itu lain. Dia kita bahaya. Jadi biasalah mula-mula terkejut mesti macam bila dah kau dah tenang, kau dah fikir benda pun dah tak ada apa. Kau kira tu macam mana? Woi, bapak kau mana? Tak ada. Panggil bapak kau, Imak. Macam tu lah. Tak ada. Aku tak tahu pun. Jadi isu dia tu je lah, hati-hati. Kita takut. Ya, macam cakap, dia tak tahu anak dia. Sebab selama ni tak pernah tolak lagi. Tak pernah. Dia suka gelak je. Gelak kan. Aku dah backup lah. Bodoh. Anak tak pernah. Anak aku baik. Nampak gayanya macam bukan baru-baru terjadi. Kita tak jangka. Cuma tu lah. Aku pun kadang-kadang tak dapat pandang. Duk kata support keluar. Tiba anak aku dah. Jadi mak bapak kita ringan lah. Kena minta maaf lah. Kita kena buang minta maaf. Minta maaf. Tak sengaja kan. Tapi macam kalau kes malam tu itu dah di orang kata lain Melampau isu lah. Sebab kalau budak macam bawah 5 tahun ni kita faham. Budak dah darjah 6 macam 5 dah ada otak. Dia dah boleh fikir panjang kan. Dah jalan ni dah boleh pukul tu. Lebih rotan. Aku rasa kalau anak Aiman yang sepak budak, aku rasa dia homban nanas ke sungai tu. Tak betul kalau budak kecil yang baby ni buah tadika ni kau dia- tak boleh rotan dia tak faham, dia tak faham. Tak tahu apa salah betul. Kalau Dajah dah sekolah dia dah tahu mana Aku betul. rasa kalau anak Aiman mana ke sini dia homban ke sungai. Lepas tu sebelah dia tulis Pi, anak dia ada muatai, anak dia ada Yo, yang pukul tu dia kata budak tu budak silat katanya. Kata anak saya ada je muatai tapi tak ajar pun dia buka-buka ni tu. Terlibat macam tu sekali tu. Sampai ni Hospital tu, masuk hospital dia berak-berak muntah-muntah dengan kerja-kejang. Ui ngeri, aku dengar cakap, ui ngeri Syal. budak siapa mana? Aku tak tahu. Tak kenal, memang tak kenal. Aku tanya Hakim, saya tanya ke budak-budak anak siapa ni. Tu dia sebut pun tak kenal. Kalau orang kampung mesti dia sebut kita tahu dah bapak dia siapa ni tak kenal. Mungkin orang baru pindah kat taman-taman ni di sini. Aku tak tahu lah. Tapi kalau macam tu kira dah tak boleh buat apa. Itu Dia dah lepak polis lah. dah isu lain lah. Dia budak dah tahu salah betul Tapi kita doakan budak tu sembuh lah. Dah besar sikit, ajak repeat. Tebus balik apa baru. Setting balik dalam telinga. Kau silap kumuatan je. Dah kau dah jam 6, aku dah jam 4. Malu lah. Tapi dengannya dia pukul 2 orang. Oh, lagilah. 2, tak tahu dia kata macam kes daripada macam nak curi beg apa macam tu lah. Aku pun tak faham sangat lah sistem. Korang mesti banyak cerita pasal Hari Raya ni. Betul. Lagi yang buat open house mesti nampak macam-macam perangai. Betul. Apa lagi perangai ada? Aku ingat tanya kau. Berapa rumah kau raya tu? Banyak kan. Hari Raya pertama berapa rumah kau raya? Aku rasa berbelah 20 ada. Kau serius lah bodoh? Dah aku kan balik Melaka. Oh, Melaka yang tu? Banyak rumah kan. Raya pertama? Habis Tapi tu seronok macam lah long lari raya-raya ke macam baran sikit. tu. Tak seronok. Cerita-cerita kan? Sebab aku tipikal man, aku tak suka yang serabut kan. Aku kalau boleh pergi hari raya aku pun biasa masjid duduk rumah. Okay. Aku tak suka benda-benda pergi rumah orang sangat tau. Tapi sekarang kau dah berkeluarga. Jadi sebab aku dah berkeluarga, aku terpaksa adapt lah dengan benda tu. Sebab apa? Sebab kau tak nak anak kau jadi macam budak-budak zaman sekarang. Raya main phone duduk rumah je, tak keluar. Jadi aku terpaksa korbankan diri aku betul. untuk pergi juga. Tapi kalau kau tanya aku best tak best, aku cakap tak best. Tapi aku buat benda tu sebagai anak aku kena rasa benda ni kan. Betul. Sebab zaman sekarang aku tunggu datang raya rumah aku tak ada long.
Sebab kau menyangka umur orang. Bukan budak-budak. Oh. Yang berjalan-jalan. Dulu kita ada. Ni cerita pasal budak raya Umar man. Ha. Gua ada cerita pada sial lah. Asal? Benda terjadi masa raya ketiga lah. Tu bukan tahun lepas ni cerita. Bukan, raya kedua aku bawa balik Perkasa kan. Tahun ni punya kan? Tahun ni. Okay. So time tu dah nak dekat maghrib tau. So dah gelap man. Rumah aku buka pintu tapi aku tak buka lampu. Mengampung. Rumah Perkasa lah. Perkasa lah. So orang dari luar akan nampak gelap kan. Tiba-tiba ada budak bagi salam. Assalamualaikum, dah ayah. Aku pun keluar je lah muka kat pintu. Ya kenapa? Dia diam tau. Tak apa bang, minta maaf bang. Kita ingat rumah Melayu. Pokemon. Serius lah? Yes. Wah, babi Sebab masalah ni kan jauh aku panjang. Aku keluar kepala je. Gelap. Budak cakap macam tu. Siapa bapak dia? Aku rasa mungkin ingat Mak Saleh pun. Bapak dah kena ajar. Dia Mesti India. Sebab dah lah umat jiran aku India. Ya, jangan. Jadi dia ingat tu satu family tau. Ada pula bocolok. Macam siul. Aku pun sakit hati tapi macam Alhamdulillah dah tak masuk bawa sampai kan. Lepas tu dia belah macam tu. Dia belah. Kau panggil lah dia masuk. Dia dah Kau sakit ceramah. hati aku man. Kau ceramah dia sikit. Aku macam belah kau. Sial. Itu kimak tau. Habis kalau kata Tapi siap minta maaf tu. tak, aku kalau aku dah latih. Habis kau ingat tak ada India yang Muslim ke sial? Oh, jaga hati. Tak lah bang. Dia maksudnya kalau dia cakap ingat umar orang Islam kan. Aku okey lah. Umar orang Melayu cibai. Kau ingat Islam Melayu je ke? Itu sial lah dong. Tapi rumah aku tak ada orang budak-budak datang dong. Rumah aku pun tak ada lah. Tak ada. Aku rindu time-time 2015, 2016 aku rindu lah. Sebab pagi raya aku budak tak putus sampai aku nak lari. Macam aku nak lari raya mana nenek aku raya ya sesaudara keliling Semungkis kan. Tak dapat sebab budak sampai kedua baru aku dapat keluar kalau dulu. Datang kan. Sekarang aku balik masjid, balik surau, salam terus boleh keluar. Tak ada siapa datang. Bosan sikit lah. Rumah kau akan ramai kalau ada seorang pergi yang menyampai. Contoh dia pergi rumah kau kan. Ui dapat RM5. Ya. Rumah kau akan non-stop punya sampai. Tapi koyak lah. Aku pernah kadang macam tu. Aku bagi budak RM5. Oh, sebab baru 5 orang datang dengan mak aku lah. Tahun Boleh lepas. lah bagi kan. Bagi papa. Wih ramai sial. Duit cash tak keluar kan. Aku keluar kalau kat TCG One Piece aku. Kau ambil ni. Kau ambil ya. Kata dah dia nampak One Piece punya card kan. Cakap ni harga RM5,000 ni ambil. Tapi penting lah bagi aku. Bagi anak-anak kita tahu macam mana raya tu. Dulu tak nak hantar kad wish wheel. Tapi tak datang raya pun. Aku je macam tu. Aku kalau orang jemput aku bersalah tak datang. Serius aku bersalah tak datang. Tapi kalau aku tahun ni aku memang kita orang memang tiap tahun. Pedik memang sampai pukul 7 baru habis biasanya kalau tiap tahun nak raya kedua kan. Cuma macam baru-baru ni aku kelang ada sikit angin lah. Kenapa? Ada apa kisah apa ni? Jauh bodoh aku pergi kau dah tak pergi. Apa Kelang kita raya kan? Jauh Jauh dah yalah rumah. Kita dah plan tak nak pergilah rumah. Sekali tiba-tiba lah pula ada orang Kelang boleh telefon pula. Jauh man. Kelang tu belah mana pula? Belah Meru. Dia belah Ada atuk Meru aku, arwah cukup. atuk aku. Arwah atuk. Atuk kan jauh belah betul. Kelang. Oh kau tak pergi mana Aku Pergi- pergi dia pergi tapi rumah last dia dah tak balik. pergi. Aku macam dah malam dah ni. Maghrib baru pergi Pelabuhan Aku Kelang tu. ni dah angin. Tapi mikir mak aku kan aku pergi jugalah. Jauh tau. Pukul 9 baru sampai rumah. Tapi penat tu raya. Ui tapi Kelang tu penat long. Aku ingat 3 rumah sebab dia kata dan 3 kot. Kau 6. Tapi dia penat berbaloi lah tanya aku. Dia seronok lah. Anak-anak dapat duit. Tapi dia memang kau ajar. Kau cerita dengan lu lah. Dia dah masuk kereta tau. Dia lari bawa Anas pergi ambil duit lah. Memang betul lah. Aku dah dalam kereta. Bini aku cakap tak dapat lah wahai duit raya. Aku cakap tak apalah. Aku cakap janji kita dapat makan apa semua okey kan. Dia lalu. Ui kau ajar lari ambil duit raya sial. Kena long, kena. Aku punya level malas raya. Aku sampai cakap kan. Collect duit raya lah bini aku cakap kan. Aku macam tak apalah aku bagilah berapa ratus nak. Tapi Aku dia malas kau tak kira ke? Dapat dalam 500-600 lah seorang. Oh anak aku kat 1,000 tu. Tapi aku dah beli, dah buka akaun. Dia sebab anak seorang dia keramai banyak ni. Ya. Dia macam tu. Ada seorang lah. Bila kau dah 2 orang dia akan separuh. Kurang-kurang. Macam aku dah beli ni lah. Emas nak kan. Dia jenis yang penat dia kata kenapa. Aku jenis yang introvert man. Sama. So bila kau pergi raya orang tanya kerja apa ni. Borak-borak bodoh macam tu. Aku penat sial.
Tu aku terkejut sampai kelang pipi dah sampai rumah tu tau. Aku sampai pipi tengah borak baca. Ui, pipi dia rajin pula borak rajin. Tak pakcik tu pancing. Tadi kau mana? Kenapa korang? Aku sebab pagi tu aku pergi sarapan dulu. Aku tengok kedai viral kan pergi sarapan. Mak aku kata alang sampai. Kita pergilah makan. Tu yang aku ikut arah lain sepatutnya. Dia kata kalau nak dekat ikut arah yang arah ke belakang lah, daripada belakang rumah dia. Dia kata kenapa semua ikut depan? Rupanya dia orang ikut location aku pergi makan. Kau hantar location. Betul bodoh. Pari suji semua dah sampai kedai tu. Baru dia straight ke rumah. Oh, tapi yang tak best raya tu panas lah, Man. Panas dia. Contoh kau pergi rumah ni, kau nak pergi rumah lain, kereta dah bahar kan. Oi, kau pergi Kelang long. Kelang kemarau long. Melaka Berdebu tu ada yang abuk pusing-pusing tu. Uish. Bergulung-gulung ke. Tapi serius Kelang panas gila. Mesti panas ni. Sampai-sampai hujan pagi aku cakap, wah alhamdulillah lah kan. Kalau tak panas, ting. Nasib baiklah rumah kita pergi majority con. Ya. Oh, tu sedap lah. Aku pergi Melaka, rumah kan pantai. Ya, memang lagi lah bahang. Semua jenis tak ada aircon punya, Man. Ya. Berbahang, Man. Aku rasa nak makan pun malas lah. Tapi puas hatilah sebab sebelum ni kita tak kenal saudara belah Kelang sangat. Jadi bila sebab mungkin sebelum ni zaman-zaman bujang tak ambil pot sangat saudara. Jadi bila dah kahwin ni cakap ni saudara. Okey lah dia pada aku okey cuma penat lah. So itulah pengalaman raya kita. Banyak lagi sebenarnya nak betul, cerita. banyak Tapi nak lagi. cerita episod raya bosan pula korang. Raya dah habis. Raya dah habis. Benda je raya. Jadi kalau korang ada apa-apa kisah yang orang kata nak cerita pasal mungkin makcik korang nak try laki kau ke. Masih apa soalan kan? dah kahwin ke belum ke kan. Kau Bila boleh, nak kahwin. boleh pergi mana long? Kita boleh. Kau pergi apa kau Instagram? Lama tak syuting. Betul. Pergi Instagram kita orang Berancai Entertainment. Kau boleh tengok link dekat bio punya kan. betul. Ada Wadah Berancai. Betul. Kau boleh kongsikan cerita korang. Last aku nak ucapkan selamat raya masih batin lah. Aku mungkin wakil tiga-tiga Berancaister. Mohon maaf lah atas Sidayan. kesidayan yang berlaku. Ya. Kita orang cuba teruskan lagi. Betul. Jangan masih risau. ada Kita semangat bukan lagi. setakat 1 episod. 100. Bukan. Kita punya target 500 episod. Kita jadikan ni season 2 lah. Season 2 lah. Boleh? Boleh. Boleh. Padahal background semua sama. Tak apalah. Teruskan sajalah. Kita mungkin nanti season 2 akan ada kita akan buat perubahan sikit lah. Okay, Perubahan apa? Kau kena tunggu. Kita minta maaf lah atas video-video sebelum ni ada kutuk apa, minta maaf lah. Aku dah sekarang dah mencarut semua dah tadi dah. So macam Alhamdulillah. Aku baru dengar pantat tadi. So jadi kalau ada sponsor nak masuk, apa lagi masuk lah. Betul. Kita Korang dah start boleh balik lah. DM dekat IG atau kau boleh macam-macam cara lah. Macam cara Kau cek kat TikTok boleh, kat IG boleh. Kau nak komen kat bawah tinggal nombor telefon pun tak ada masalah. So yang baik tu datang daripada Allah lah. Yang buruk datang dari kami. Halo. Tak, salah. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk datang daripada mak bapak yang makan. Tak tengok anak. So tak ada modal. Goodbye.